Zairi Aziz kini merupakan pelakon lelaki baharu yang paling menyerlah kerana banyak membintangi drama di televisyen. Nama sebenarnya ialah Zairi bin Abdul Aziz. Berumur 24 tahun pada 2026, dia berasal dari Hulu Langat, Selangor dan dilahirkan pada 23 September 2002. Dia merupakan anak ke-6 dari 7 orang adik-beradik. Zairi berkelulusan dalam bidang diploma pengurusan hotel dari College Community Rompin, Pahang. Kini dia ialah seorang pelakon lagak ngeri dan juga model. Bakatnya dicungkil selepas menjadi juara program pencarian pelakon drama Sangat 2025, anjuran TV3. Selain itu, dia juga merupakan juara QM Model Search 2024. Bagaimanapun, Zairi sebenarnya sudah mula berlakon sejak tahun 2022 lagi. Dia bermula sebagai pelakon tambahan, membintangi iklan komersial dan bidang peragaan secara sambilan serta menjadi pelakon lagak ngeri untuk beberapa filem, antaranya filem Pendekar Awang dan Harimau Melaya. Antara fakta menarik mengenainya ialah tubuhnya berketinggian 178 cm. Selain itu, dia pernah menyertai uji bakat program Hero Remaja 2023 namun tidak terpilih sebagai peserta. Antara lain, dia merupakan adik kepada pelakon tersohor Nasha Aziz. Mereka merupakan adik-beradik sebapa namun berlainan ibu. Hubungan Zairi dengan Nasha Aziz bagaimanapun tidaklah rapat. Kali terakhir mereka bertemu sebelum ini ialah ketika pengebumian arwah bapa mereka pada 2017. Bapa Zairi yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad Ali atau digelar Raja Aziz Laksamana Khoja Andak merupakan seorang guru silat Helang Putih. Sejak kecil, Zairi sudah dilatih oleh arwah bapanya itu dengan ilmu silat. Dia mempelajari silat dari umur 6 tahun sehinggalah menjadi seorang jurulatih silat Helang Putih Negeri Selangor. Malah dia turut mahir dalam seni bela diri campuran atau MMA, Brazilian Jiu-Jitsu dan pembikinan koreografi tempur untuk filem. Kerana itu, genre lakonan kegemarannya ialah aksi dan pertarungan. Dia ingin menjadi pelakon pelapis bagi filem dan drama aksi. Bintang aksi Indonesia, Iko Uwais menjadi inspirasinya, manakala pelakon aksi tempatan pilihan ialah Rosham Nor, Fatah Amin dan Syafiq Kyle. Zairi bercita-cita ingin menjadi anak seni serba boleh, iaitu bukan sahaja menceburi bidang lakonan, malah nyanyian, tarian dan pengacaraan. Antara iklan televisyen yang menampilkannya yang ramai tidak sedar ialah iklan Maxis pada 2022 dan Razor Payment pada 2023.